Biang betik. Kalau hampa ingat beruang kutub tu geng beruang paling bahaya, hampa betul. Tapi yang satu ni nombor 2 paling bahaya tau. Ini berang kodiak. Bukan berang kodiang tau. Berang kodiak ni dapat nama sempena Pulau Kodiak. Satu-satunya tempat yang kita boleh jumpa depa. Nama saintifik dia Ursus arctos middendorfi. Dan depa ni subspesies pada berang grizzly. Berang kodiak ni berang kedua terbesar di dunia tau. Berat depa ni boleh pi sampai 680 kg. Dengan tinggi kalau berdiri tegak tu boleh sampai 3 meter. Noh, sikit lagi kepala dia nak sentuh siling rumah aku. Depa juga ada kuku tajam dan panjang lebih kurang 15 cm. Panjang gila weh. Sekali dia sepak tu pindah alam terus. Berang grizzly lain biasanya makan daging dan tumbuhan. Seimbang lah. Tapi berang kodiak ni lain. Dia lagi banyak makan daging tau. Terutamanya ikan salmon. Pulau tu juga laluan banyak spesies ikan salmon masa musim depa bertelur. Memang dia jadi king lah.